pada 22 hari bulan selepas asar, 22 hari Disember. Okey, bersama kita hari ni ada Tok Putih lah. Okey, ini kedudukan dia. Kita dah mula teroka fasa 3 plus. Okey, dah melampaui fasa 3 plus. Ini kedudukan dia. Okey. Fasa 2 ni cuma sudut sini saja yang kita belum bereskan. Fasa agak tebal lah. Fasa 1 ni saya rasa Alhamdulillah dah banyak selesai lah. Kita dah mula teroka. Ini kedudukan dia lah. Ini parit besar daripada industri Jalan Tampin Embau ni. Ni ya. Air dia okey, Alhamdulillah. Cuma belah sana no man's land tengah-tengah tu no man's land. Sebelah ni arwah bapa Mandaya. Yang saya tahu sektor dia. Semak lah, tak ada orang jaga pasal Mandaya sibuk. Ni belah jadi parit ni akan bertemu Sungai Simen. Sungai Simen Jadi fasa 2 ni sudut ujung sana saja kita akan bereskan. Kira-kira lagi 7% lagi lah. Yang lain ni Alhamdulillah kedudukan dia. So di tebing Sungai Simen ni kita akan tanam insyaAllah pisang tak adalah, kita akan tanam tebu dengan ubi kayu. Mudah sikit, tak payah nak jaga sangat, kita banyak baja. So itu Sungai Simen daripada Samsung Master. Ini kedudukan dia. Alhamdulillah. Sekian juga hari Isnin 22 hari bulan. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So kita akan bereskan belah atas ni. Lebih kurang dalam 10%. Lepas tu kita dah buat tangga kat ujung sana tengah tu. Untuk menurun ke fasa 3. Dan kita tengah terus ke fasa 3. Ni fasa 2 kita dah beres.